Detik-detik mencapai 1100 di chess. Mula-mula saya main biasalah Queen Gambit. Jadi macam Cigorin. Lepas tu dimakan. Si pawn saya makan balik dengan Bishop. Bishop dimakan Knight, saya develop. Second develop Knight pula satu lagi. Dia develop dia punya Bishop. Dia naik pawn dia buka ruang untuk Bishop. Saya castling. Untuk keselamatan, safety first. Dia pin saya punya Knight. Saya kacau dia punya Bishop. Bishop dia lari. Saya tak tahu buat apa. Saya unpin lah. Saya letakkan Bishop di sini supaya kuda saya tak kena unpin. Kemudian saya larikan. Saya nak makan dia punya Bishop tu percuma. Dia lari Bishop dia. Saya attack lagi kuda dia. Saya nak exchange. Sebab ni belis. Kena cepat-cepat lah. Dia ke exchange. Jadi dia ni pelik ni. Jadi saya dapat makan kuda dia. Dan double pound. Sekarang saya boleh makan pawn dekat sana tu. Tapi ada rook jaga. Dengan Bishop jaga. Tak boleh makan lagi. Saya relax dulu. Saya fikir dulu apa nak buat. Okay, saya develop tepi sana supaya kuda dia jangan datang. Dia tolak. Pawn double pawn dia tolak. Saya naikkan knight kuda saya. Knight saya naik dekat sana. Naik attack. Bishop dia sayang Bishop dia. Mestinya orang akan lari ke Bishop. Ya betul, dia lari Bishop dia. Saya naikkan Bishop saya nak keluarkan rook saya ni. Dia attack saya punya knight. Saya patah balik lah. Tak ada jalan yang lebih baik. Saya rasa nanti knight ni akan naik balik. Lepas saya keluarkan rook. Rook saya ni akan keluar ke petak C. Ke lajur C. Okay, dah keluar dah. Dia punya queen tak keluar lagi. Dia queen dah keluar dah. Dia nak attack saya punya Bishop. Dia nak attack Bishop saya push ni. Kenapa saya push? Sebab saya nak masukkan kuda saya. Kuda saya menyerang queen lari. Saya attack dia punya rook. Dia tak perasan ni. Saya tak perasan ni. Sebab tadi sepatutnya saya attack knight ni kan. Dia perasan. Jadi sekarang saya pin dan saya fork check dengan rook dia. Fork rook dia dengan king dia. Dia lari, saya makan dia punya rook. Queen dia makan. Okey, saya akan cuba dapat ni 1200 rating. 1100 rating. 1100 rating. Dan knight dia tak tahu buat apa. Dia tak tahu buat apa. Saya boleh nampak. Saya nampak ada satu piece free dekat sana. Dekat H pound ada free. Saya akan makan ni kalau tak ada apa-apa. Tengok apa dia buat. Saya rasa boleh makan. Boleh makan ke tidak? Boleh makan. Dia makan balik. Saya untung satu pound. Saya akan check dekat F pawn tu F. Laju F dekat king. Saya akan check sekejap lagi. Saya akan check. Jaga. Percuma queen. Yes, saya dapat 1100 rating. Yahoo. Itu dia.